Ragam Raya, bahagian 1. Datang pun kau, Jack. Nasib baik sampai. Mestilah. Tapi risaulah. Aku tak pandai ngaji. Nanti Ustaz marah. Jangan risau. Ikut je kita orang. Wah. Alif, ba, ta, sa, i, ha, ho. Dal, zal, ro, zal, sin, shin, sol. Dal, ta, ra. Ain, ren, fa, qaf. Kaf, lam, mim, nun. Waw, ha, lam, alif. Hamzah, ya. Senang kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dal, zal, ro, zal, sin, shin, sol. Dal, ta, ra. Ain, ren, fa, qaf. Kaf, lam, mim, nun. Waw, ha, lam, alif. Hamzah, ya. Waw, ha, lam, alif. Hamzah, ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Nasib baik disempat sampai tadi kan? Sedapnya. Jom tengok. Aduh, masak apa ni? Gulai kawar. Banyaknya. Jangan bau lebih-lebih sangat. Itu batal puasa. Baik tu. Atuk makan dah batal puasa. Tak batal puasanya kalau setakat rasa kat ujung lidah. Iya ke? Nampak macam atuk telan je. Sedap ke? Pandailah kau nak mengusik atuk. Atuk, siapa nak makan semua ni? Kitalah. Kau berdua rasa sedap ke tak? Kalau sedap, boleh buat untuk raya nanti. Atuk nak kumpulkan semua anak menantu, cucu dan saudara mara. Oh, azam hari raya atuk dah ni. Begitulah. Kalau tak sedap? Nasiblah. Awalnya akan nak buat kuih raya. Yelah, akak kan nak buat banyak. Kenalah mula dari sekarang. Betul. Oh. Kita orang pun boleh tolong buat. Tak payah. Nanti korang makan habis. Upin, Ipin, cepat. Kejap, Pak. Ipin, Ipin. Apa? Nanti kita orang balik sendiri tau. Ipin, tunggu. Cepat, cepat. Tengok ni. Aku bawa bunga api. Nanti boleh main. Tak sabarnya. Tapi malam ni kita orang nak balik cepat. Esoklah main. Azam nak tarawih penuh macam mana? Besok-besok je lah. Hangat-hangat tai ayam.
kuih? Dah terlambat. Nah, makan yang ni. Oh, macam mana? Sedap? Sedap. Betul. Pandai akak buat. Ambillah lagi. Patutlah tak nak balik dengan Opa. Nak balik dulu rupanya. Azam korang nak sembahyang penuh macam mana?